Lelaki ini hanya seorang diri di tengah-tengah lautan luas Atlantik selama 76 hari tanpa bot, tanpa makanan cukup dan dikelilingi jerung. Mustahil untuk selamat, tapi lelaki ini berjaya. Segalanya bermula pada tahun 1981 apabila Stephen Callahan, seorang jurutera dan pelaut solo dari Amerika Syarikat, membina sendiri kapal layar kecil bernama Napoleon Solo untuk berlayar sendirian. Namun di tengah lautan Atlantik pada satu malam gelap yang dilanda ribut, kapalnya dilanggar sesuatu yang besar dipercayai seekor paus hingga menyebabkan kapal bocor dan karam. Dengan tenang, Callahan memindahkan beberapa barang penting ke dalam rakit kecemasan, sedikit makanan, alat penapis air menggunakan sinaran matahari, senjata lembing dan buku panduan bertahan hidup. Dari situlah bermula detik mencemaskan yang mengubah hidupnya selama-lamanya. Di atas rakit kecil berukuran 1.8 meter, Callahan terumbang-ambing mengikut arus laut. Setiap hari menjadi perjuangan mencari makanan, menadah air hujan, memancing ikan dan menangkap burung laut. Rakitnya beberapa kali bocor akibat cuaca panas dan ombak kuat, malah sering dikelilingi 5 hingga 7 ekor jerung. Walaupun tidak diserang, kehadiran jerung membuatkannya tidak dapat tidur lena, seolah-olah dikepung iblis laut. Semakin hari badannya semakin susut, kulitnya melepuh dan luka dijangkiti air masin. Namun di sebalik keperitan, dia belajar menghargai keindahan langit malam dan kekuatan semangat manusia untuk terus hidup. Selepas 76 hari dan lebih 3,000 km hanyut, dia akhirnya diselamatkan berhampiran pulau kecil Mary Galante oleh seorang nelayan. Callahan yang kurus dan hampir mati dibawa ke hospital untuk rawatan. Kisahnya menjadi tajuk utama dunia dan bukunya Edric 76 Days Lost at the Sea diangkat sebagai salah satu kisah survivor paling luar biasa abad ini. Kisah Stephen Callahan menjadi simbol bahawa selagi jiwa tidak putus asa, harapan tetap ada.